Pada tahun 1999, Nvidia hanyalah sebuah syarikat kecil yang menghasilkan chip grafik untuk permainan video. Hari ini, Nvidia pernah menjadi syarikat paling bernilai di dunia, mengatasi Apple, Microsoft, Google. Malah dalam tempoh kurang 2 tahun, nilai pasaran Nvidia bertambah trilion dolar. Persoalan dia sekarang, apa sebenarnya yang Nvidia buat sampai boleh jadi syarikat paling penting dalam revolusi AI? Untuk faham kenapa Nvidia begitu bernilai, kita kena faham satu perkara dahulu. Nvidia bukan syarikat AI, bukan syarikat media sosial, bukan syarikat cloud dan menjual sesuatu yang jauh lebih penting. Nvidia menjual penyodok ketika seluruh dunia sedang berlumba mencari emas AI. Dulu Nvidia terkenal kerana menghasilkan GPU atau Graphic Processing Unit, secara ringkasnya, CPU ialah otak komputer. GPU pula ialah pekerja yang melakukan ribuan tugasan serentak. Asalnya GPU digunakan untuk render grafik dalam permainan video. Tetapi sekitar tahun 2010, penyelidik AI mula menemui sesuatu yang menarik. GPU Nvidia sangat sesuai untuk melatih model kecerdasan buatan. Ini kerana AI memerlukan berbilion malah bertrilion pengiraan matematik dan GPU Nvidia mampu melakukan kerja tersebut jauh lebih pantas berbanding CPU yang biasa. Ketika kebanyakan orang masih melihat Nvidia sebagai syarikat gaming, Nvidia sebenarnya sedang membina masa depan AI. Kemudian datang satu peristiwa yang mengubah segalanya. November 2022, OpenAI melancarkan ChatGPT. Dalam masa 5 hari, lebih sejuta pengguna mendaftar. Dunia mula sedar bahawa AI bukan lagi teknologi masa depan, AI sudah tiba. Tetapi semua syarikat mahu AI. Contohnya seperti Microsoft, Google, Meta, Tesla dan lain-lain lagi mahukan AI. Termasuklah kerajaan sendiri pun perlukan AI. Dan untuk membina AI, mereka semua memerlukan satu benda, iaitu GPU Nvidia. Model seperti ChatGPT, Gemini, Cloud Grok memerlukan puluhan ribu chip Nvidia untuk dilatih. Sebuah kluster AI moden boleh menggunakan beribu-ribu unit GPU pada satu masa. Kosnya boleh mencecah ribuan ratusan juta dolar dan kebanyakan GPU yang digunakan datang daripada Nvidia. Pada tahun 2025, Nvidia menguasai lebih 80% pasaran AI GPU dunia. Maksudnya, apabila syarikat teknologi membelanjakan berbilion dolar untuk AI, sebahagian besar wang itu akhirnya mengalihkan kepada Nvidia. Tetapi kelebihan Nvidia bukan sekadar perkakasan. Rahsia sebenar mereka ialah perisian. Sejak tahun 2006 lagi, Nvidia membangunkan platform yang dipanggil CUDA. CUDA membolehkan pembangun menggunakan GPU Nvidia untuk pengkomputeran berprestasi tinggi. Hari ini, jutaan jurutera dan penyelidik AI di seluruh dunia membina sistem mereka menggunakan CUDA. Ini mewujudkan sesuatu yang dipanggil moat. Walaupun pesaing seperti AMD, Intel dan syarikat China cuba mengejar, ramai pelanggan masih kekal dengan Nvidia kerana keseluruhan ekosistem mereka sudah dibina di atas CUDA. Sebab itu Nvidia bukan sekadar menjual chip. Mereka menjual ekosistem, menjual infrastruktur, menjual asas kepada revolusi AI. Dan angka kewangan mereka memang luar biasa. Pada tahun fiskal 2025, hasil Nvidia melonjak melebihi USD 130 bilion. Keuntungan bersih pula mencecah puluhan bilion dolar. Margin keuntungan mereka antara yang tertinggi dalam industri teknologi. Bandingkan dengan syarikat lain, Apple menjual iPhone, Microsoft menjual perincian, Google menjual iklan. Tetapi Nvidia menjual komponen yang diperlukan oleh hampir semua pemain AI di dunia. Mereka tidak perlu menang dalam perlumbaan AI. Mereka hanya perlu membekalkan alat kepada semua peserta. Sebab itulah Nvidia menjadi syarikat bernilai trilion dolar. Bukan kerana mereka menghasilkan chatbot paling popular, bukan kerana mereka memiliki media sosial terbesar, tetapi kerana mereka membina infrastruktur yang membolehkan revolusi AI berlaku. Ketika seluruh dunia berlumba membina AI, Nvidia berada di tengah-tengah perlumbaan itu. Dan selagi permintaan terhadap AI terus berkembang, Nvidia akan terus menjadi salah satu syarikat paling penting dalam ekonomi global.